Assalamualaikum bang. Salam. Kenapa ni? Motor rosak ke? Tak abang. Motor ni habis minyak. Oh, habis minyak ke? Jom abang, saya tolong abang tolak sampai depan sana. Depan tu ada isi minyak. Tak susah abang. Taklah, polis nak tolong. Betul bang Ya. Terima kasih bang. Sama, jom. Terima kasih bang. Sama bang. Salam kita ya. Jadi bang. Orang yang baik, hai apa tandanya? Assalamualaikum bang. Bang sebentar bang. Kau berambus boleh tak? Semak lah kau ni. Duit. Pian, aku nak minta tolong kau. Kau ada duit sikit tak? Aku nak pinjam 350 je. 350 yang balik. Banyak tu. Aku pun nak pakai duit kat ni. Barang-barang sekolah anak aku tak beli lagi. Boleh lah Pian. Kau seorang je kau ni yang punya aku je. Aku memang tengah terdesak sekarang ni. Aku janji nanti aku bayar balik. Tapi kau kena janji dengan aku balik. Kau kena bayar balik. Barang sekolah anak aku tu siapa nak beli? Bodoh lah. Apalah malang nasib aku ni. Weh budak. Kau sini jap. Hei lah budak ni. Anak RM1. Kau tengok apa? Kau ambil lah. Terima kasih bang. Kau pergi main jauh-jauh. Jom lah, saya tolong motor abang sampai depan sana. Depan tu ada isi minyak. Tak susah bang. Tak, boleh je. Nak tolong. Lan. Kita lambat sikit kot. Kita tolong abang dulu yang tadi habis lah. Boleh? Bang. Kira bang. Apa dia tadi? Kira bang. Oh kira? Okey. Yang saya punya ni sekalikan dengan budak-budak Tafiz tu punya. Kejap saya pergi kira sekejap. Okey bang. Bang kira bang. Kejap Kira sana sekejap. Semua sekali 43 bang. Oh. Okey. Kira sekali lah abang belakang tu punya. Okey boleh. Tak payah. Ni aku tak ada duit je. Apalah bang. Kan kongsi rezeki. Yelah, nanti aku pinjamkan. Tapi kau kena janji dengan aku balik. Kau kena bayar balik. Barang sekolah anak aku tu siapa nak beli?
Assalamualaikum bang. Macam susah hati je saya tengok. Abang ni sebenarnya daripada mana bang? Kau nak apa? Kau nak duit kau balik ke? Kan macam tu bang. Saya ni tengok abang daripada tadi cari masalah je. Tu abang cerita kat saya. Kot-kot saya boleh tolong. Kau ni memang suka menyebut hal orang kan? Kan macam tu bang. Saya ni nak tolong apa yang saya boleh tolong je bang. Yang mana saya mampu. Sebab saya pun bukanlah senang sangat. Yalah. Sebenarnya aku berhutang dengan kawan aku ni. Aku tak tahu nak bayar macam mana. Aku dah buntu macam mana nak bayar duit itu. Kau tengoklah dengan keadaan aku ni. Ekonomi tak terjadi. Kau tengok diri aku. Macam tu cerita dia. Faham? Macam ni lah bang. Rezeki ni bang, dia macam cuaca. Abang tengok cuaca dia berubah-ubah. Kejap panas, kejap hujan. Kalau panas bang, saya punya job masuk macam ni bang. Tapi bang, kalau hujan bang, nak masuk satu pun susah bang. Tapi bang, saya percaya kepada satu benda bang. Rezeki bang. Rezeki mesti ada. Allah ada janji bang. Contoh dia macam abang beri kucing ni makan bang. Ni kan rezeki kucing ni. Nanti satu hari nanti rezeki abang mesti datang. Percayalah bang. Okay bang Burung kedidi hai terbang melintang hinggap terkait sebelah kepalanya orang berduri hai abadi balas orang yang Tak apalah bang. Ikhlas kan? Assalamualaikum Pian. Aku minta maaf sangat-sangat. Aku kalau ada duit nanti aku bayar hutang kau kan. Kau bagi aku masa sampai sikit je. Malik, tak apa. Kau santai je. Pasal duit tu, nanti-nanti je lah kau bayar. Aku pun baru ni makan ni. Adalah rezeki lebih sikit. Ni aku telefon kau pun sebab aku nak ajak kau datang rumah aku. Ada makan-makan sikit. Pasal hutang tu nanti je lah kita bincang. Boleh. Sekarang aku sedar. Sebenarnya rezeki datang dalam macam-macam cara dan juga keadaan. Hutang tetap perlu dibayar. Alhamdulillah. Allah memudahkan urusanku dengan memberikan rezeki kepada Pian. Siapa sangka dalam rezeki orang lain terselit jua rezeki untuk aku.